Di antaranya di dalam ibadah, riya dan juga sum'ah, menunjuk-nunjuk di dalam ibadah, ini akan menghancurkan amalan seseorang. Bukan sekadar tak dapat pahala, tapi memperlihatkan amalan kepada orang lain, menghancurkan amalan itu sendiri. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menjadi seorang rasul dan juga seorang mujahid. Nabi menyeru kepada seruan tauhid, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang yang mengancam ataupun mempertahankan kesesatan, memerangi orang yang memerangi risalatut tauhid. Dan yang terakhir sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan cita-cita yang tinggi untuk membebaskan bumi Syam daripada cengkaman kuasa Rom. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan tentera yang sangat kuat dalam peperangan Mu'tah, yang pada ketika itu 3 pimpinan utama, panglima utama tentera Islam meninggal dunia dalam Mu'tah. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawahah, ketiga-tiga mereka meninggal dunia. Lalu mereka diselamatkan, dibawa pulang di bawah kepimpinan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus kepada musuh-musuh Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar tentera kedua dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Lalu pada ketika itu, sebelum sempat sampai tentera Usamah di Syam, sampai khabar kepada mereka tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berpatah balik. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ekspedisi pertama yang dibawa oleh Abu Bakar adalah membawa kembali tentera Usamah untuk pergi ke Syam, meletakkan semua prioriti lain di belakang. Yang menjadi paling utama adalah la ajhizanna jaisha Usamah, aku tetap akan menghantar keluar tentera Usamah. Lalu siri peperangan yang panjang berlangsung dengan Rom di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar, sehinggalah kemuncaknya Baitul Maqdis dibuka pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Umar pergi daripada Madinah, hampir sampai untuk masuk ke Baitul Maqdis, Sayyidina Umar datang dengan memakai kain pelekat, dengan memakai selipar dan juga serban di kepala. Lalu dia berhenti di gigi air, tanggalkan seliparnya dan gantung di atas tengkuknya, tarik binatang tunggangannya, tundukkan kepala binatang tunggangannya untuk minum air sendiri. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, pemimpin Islam pada ketika itu, ya Amirul Mukminin, ma yasurruni anna ahlal balad istashrafaka. Wahai Amirul Mukminin, aku tak gemar kalau orang Baitul Maqdis ini melihat keadaan engkau begini. Pemimpin tak boleh begini. Pemimpin mesti ada gah, mesti ada haibah, mesti ada credibility, mesti ada prestige. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Amirul Mukminin, aku tak suka kalau mereka lihat engkau dalam keadaan ini. Lalu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau bukan engkau yang ucapkan ucapan ini, aku akan hukum orang itu. Kerana engkau sebagai panglima tertinggi ada hormat kepada engkau. Wahai Abdullah bin Jarrah, inna kunna adhallal qaum, kita dahulu adalah kaum yang paling haprak, kaum yang paling lemah. Fa'azzana Allahu bil Islam, Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzati bighairi ma a'azzana Allahu bihi adhallana. Kata Umar Al-Khattab, selagi kita mencari kemuliaan bukan dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap kita, kita akan berada di dalam kehinaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, lihatlah sikap Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini sikap yang dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentuk peribadi yang tawadhu', membentuk peribadi yang tidak sukakan pujian, membentuk peribadi yang sama seperti orang lain, tidaklah suka kemahsyuran.
Ini didikan Nabi SAW. Kerana di sebalik sikap-sikap yang buruk ini, cintakan kemahsyuran, cintakan disebut kebaikan, cintakan kedudukan, riak dan juga memperdengarkan orang akan kebaikan masing-masing, ini adalah seburuk-buruk sifat yang boleh diwarisi oleh manusia. Di antaranya di dalam ibadah, riak dan juga sum'ah, menunjuk-nunjuk di dalam ibadah, ini akan menghancurkan amalan seseorang. Bukan sekadar tak dapat pahala, tapi memperlihatkan amalan kepada orang lain, menghancurkan amalan itu sendiri. Kata Nabi SAW, man samma'a samma'allahu bihi, sesiapa yang beribadat untuk diperdengarkan kepada orang, Allah jadikan itulah yang dia dapat, orang dengar sahaja. Waman yura'i yura'illahu bihi, sesiapa yang memperlihatkan amalannya kepada orang lain, maka dengan itulah sahaja yang dia dapat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita lihat pada hari ini penyakit ini melanda ramai orang. Ramai di kalangan manusia pada hari ini yang tidaklah mereka melakukan ibadat, melainkan mereka rakam dan tunjuk kepada orang. Tidaklah mereka menunaikan solat-solat sunat, melainkan mereka rakam dan tunjuk kepada orang. Tidaklah mereka bersedekah, melainkan mereka tayangkan dan tunjuk kepada orang. Tidaklah mereka membaca Al-Quran, melainkan mereka memperdengarkan agar dipuji oleh orang. Sedangkan sikap-sikap ini adalah sikap yang menghancurkan pahala amalan. Nabi SAW menyebutkan 3 kelompok yang paling awal akan dibangunkan di akhirat kelak. Rajulun ustushhida, lelaki yang mati syahid. Lalu ditanyakan kepada dia, apakah amalan kamu? Kata lelaki itu, ya Allah, qataltu fika hatta stashhadtu, aku berperang di jalanmu sehingga aku syahid. Lalu akan dikatakan kepada lelaki itu, kadzabta, qatalta liyuqala jari wa laqad qila, sedangkan hakikat sebenar engkau berperang supaya orang kata engkau adalah orang yang berani. Orang telah pun memuji keberanian engkau, lalu dia akan ditarik dan dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, lelaki yang menuntut ilmu, ta'allamal ilma wa 'allamahu, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dibangkitkan lelaki ini, lalu ditanyakan kepada dia, apakah amalanmu? Kata lelaki ini, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh, aku mempelajari ilmu, kemudian aku membacakan ilmu, wa qara'tul Quran fika, dan aku membaca Al-Quran di jalanmu. Dikatakan kepada dia, kadzabta, ta'allamta liyuqala 'aliman wa laqad qila, engkau menipu, sedangkan hakikat sebenar engkau mempelajari ilmu supaya orang berkata lelaki ini lelaki yang cerdik pandai, dan orang telah pun memuji engkau, lalu dia akan ditarik di atas mukanya, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, lelaki yang banyak bersedekah, di mana-mana ada kesan sedekahnya, di mana-mana terlihat tanda-tanda dia bersedekah, dia akan dibangkitkan. Lalu ditanya kepada dia, apakah amalanmu? Kata lelaki itu, ma taraktu min sabilin tuhib an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha, wahai Tuhan, aku tak jumpa mana-mana jalan yang engkau suka orang infak, melainkan aku infak di jalan itu. Dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau tipu, tetapi engkau lakukan semua itu liyuqal jawadan wa laqad qila, engkau buat semua itu agar orang memuji sikap pemurahmu, lalu orang telah pun memuji kamu, maka dengan itu dia dimasukkan ke dalam neraka juga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, itu yang pertama, memperlihatkan amalan. Hindarilah kita daripada sikap memperlihatkan dan memperdengarkan amalan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'anis syirk, akulah yang paling tidak memerlukan rakan kongsi. Man amila amalan asyraka fi bighairi taraktuhu wa syirkahu, sesiapa yang melakukan amalan yang dia buat untuk aku dan dia buat juga untuk selainku, aku tinggalkan dia dengan yang dia buat itu. Itu yang pertama, sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, di antara tanda-tanda tawaduk yang kita kenal daripada para sahabat Nabi SAW adalah mereka tidaklah mengejar-ngejar pangkat dan juga gelaran. Orang memuji Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam,
Jangan kamu puji aku sebagaimana orang Kristian telah pun memuji anak Maryam, iaitu Isa. Innama ana Abdullah wa rasuluhu faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku tidak lebih daripada hamba Allah dan pesuruhnya. Panggillah aku hamba Allah dan pesuruhnya. Orang berjumpa dengan Nabi, orang panggil ya sayyidana wa ibna sayyidina, ya khairana wa ibna khairina. Wahai tuan kami, anak kepada tuan kami. Wahai yang terbaik di kalangan kami, anak kepada orang yang terbaik di kalangan kami. Kata Nabi SAW, alaikum bitaqwallah, alaikum bitaqwakum, jaga-jaga takwa kamu. La yastahwiyannakumus syaitan, agar kamu tidak ditarik oleh syaitan. Wallahi la uhibbu an tarfa'ani fawqa manzilati allati anzalani Allah. Demi Allah, aku tak suka kamu angkat aku lebih tinggi daripada kedudukan yang Allah telah letakkan aku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ini yang kedua kita perlu ambil perhatian. Ada orang dia mencipta-cipta pujian untuk diri dia. Akulah ustaz, akulah doktor, akulah profesor, akulah itu, akulah ini, akulah ketua, akulah sayyid, akulah tuan guru, akulah ayahanda, akulah bonda. Buang. Kalau orang memuji kita, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, inna bni hadha sayyid, anak aku Hasan ini adalah tuan, sayyid. Nabi puji. Nabi SAW menyebutkan Sa'ad bin Mu'adh, hadha sayyid, ini tuan. Nabi puji. Orang puji, alhamdulillah. Tetapi sikap mencari-cari, mengejar-ngejar, membagi tahu orang, menyampaikan kepada orang, pujilah aku, angkatlah aku, letaklah aku di kedudukan yang tinggi, ini sikap yang keji. Sedangkan Nabi SAW, manusia yang paling agung, memilih untuk jangan kamu puji aku lebih daripada apa yang Allah telah letakkan kepadaku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dan sikap yang lebih buruk daripada itu adalah sikap yang sukakan pujian akan sesuatu yang kita tidak lakukan. Sesuatu yang kita tidak berhak untuk dapat pujian itu, lalu kita klaim pujian itu. Kerja orang lain, kita klaim kredit. Usaha orang lain, kita minta dipuji dan diberikan penghargaan. Ini sikap yang Allah Subhanahu wa taala keji di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi wa lahum adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu sangka orang-orang yang gemar dipuji akan sesuatu yang sekadar sampai kepada mereka, gemar dipuji akan sesuatu yang bukan mereka lakukan. Dia tak buat tapi dia suka dipuji. Jangan sekali-kali kamu sangka mereka akan selamat daripada azab Allah. Untuk mereka adalah azab yang sangat pedih. Man idda'a kadhiban liyatakaththara biha la yazidhu illa qillah. Sesiapa yang bercakap bohong, menipu supaya dia mendapat kebahagiaan, mendapat hasil yang lumayan, tidaklah bertambah kepadanya melainkan kekurangan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dan yang keempat, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, inna abghadakum ilayya, inna abghadakum wa ab'adakum ilayya manzilatan, orang yang paling aku benci, orang yang paling jauh duduk tempatnya daripada aku di akhirat kelak, paling jauh, sarsarun mutasyaddiqun mutafaihiqun. Apa tiga ini? Sarsarun, orangnya mulutnya lagi banyak daripada perkataannya. Apabila berjumpa dia bercakap, mulutnya penuh dengan ucapan-ucapan. Orang duduk dengan dia, orang lari daripada dia, orang lihat dia, orang lalu jalan lain, banyak bercakap. Nabi kata orang ini jauh daripada aku. Sarsarun, kacau, banyak perkataannya. Wal mutasyaddiqun, yang kedua, orang-orang yang apabila dia bercakap, dia hina orang lain. Apabila dia bercakap, dia rendahkan orang lain. Apabila dia bercakap, dia cari-cari kekurangan orang lain. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, mutafaihiqun, mutasyaddiqun, mutafaihiqun, orang-orang yang apabila dia berbicara, bicaranya penuh dengan takabur.
Ini 3 kelompok, kata Nabi SAW, paling jauh daripada aku di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maka dengan itu saya mengingatkan diri kita dan kita sekalian, kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini hanyalah satu orang yang kalau kita tidak berada di sini, orang lain berada di tempat kita. Di hadapan kita ada ramai orang yang jauh lebih baik daripada kita. Di belakang kita ada orang yang jauh lebih sengsara daripada kita. Tidaklah ada keperluan untuk kita mengangkat diri kita setinggi-tingginya. Tidak ada keperluan untuk kita memuji diri kita setinggi-tingginya. Kerana sikap ini adalah sikap yang dibenci oleh agama. Hatta sehingga ke tahap seseorang yang memakai pakaian yang ajaib, aneh. Orang lihat dia lain daripada lain. Orang lihat dia special. Kata Nabi SAW, man labitha thawba syuhrah albasahu libasa dhil yawmal qiyamah. Sesiapa yang memakai pakaian yang mencari syuhrah, kemasyhuran, Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan dia dengan pakaian kehinaan di hari kiamat. Maka insaflah kita, berdirilah di alam yang nyata. Janganlah mencari ruang untuk menunjukkan kehebatan dan kelebihan kita. Kerana wal aqibatu lil muttaqin, yang terbaik di sisi Allah adalah untuk orang-orang yang bertakwa.